Kalau tanya saya, benda apa yang saya teringin sekali nak buat mula-mula, saya nak jumpa anak saya yang ada di Shah Alam tu. Dah lama sangat saya tak jumpa dia. Nak jumpa mak menakan, pak menakan, semualah. Mak jumpa mak mentua. Okey, yang penting sekali yang saya teringin, saya nak makan kuotie Iman. Sedap, padu babe. Jom kita pergi tanya yang lain. Perkara pertama, selepas PKP berakhir ini, saya bercadang untuk ke sekolah balik dan akan ke Dewan Badminton lah macam biasa, dan menjalani kehidupan seperti biasa, dan boleh bermain badminton, boleh pergi makan kuotie kambing balik macam biasa. Terima kasih. Sudah pasti rutin seharian seperti biasa, melakukan coaching, melatih pemain-pemain, dan sudah pasti rindu sama kawan-kawan, teman-teman untuk bersantai, lepak, kedai makan, sembang, teh tarik macam biasalah. So pada saya tiada banyak perubahan lah, cuma ingin bebas lah daripada COVID-19 ni. Perkara yang pertama selepas habis PKP, benda apa yang saya akan buat? Tak lama dah tahan dah ni. Nak pergi kedai, nak duduk atas kursi tu, nak order teh ais kau punya. Padu lah. Perkara yang saya pertama saya akan buat lepas PKP ni ialah keluar rumah. Saya akan buat masa habis COVID je lah. Pergi learning balik, pergi sekolah, jalan-jalan, lepas tu pergi makan dengan kawan-kawan. Macam tu lah. Perkara first lepas PKP, saya nak bawa motor, nak pergi ronda-ronda kampung. Lepas habis PKP, saya mau training badminton dan turnamen badminton. Perkara yang saya ingin lakukan selepas PKP ialah berjumpa dengan kawan saya. Lepas tu nak pergi makan nasi kandak Maidin. Lepas tu nak pergi training jam biasa balik. Lepas tu nak pergi masjid. Dan last sekali saya nak balik kampung, berjumpa dengan sepupu-sepupu saya. Hai. Okey, selamat tengah hari semua. Okey, hampa mesti bosan kan duduk rumah PKP ni, makan tidur kan? Okey. So habis PKP ni benda first yang saya nak buat satu je. Saya nak pergi Aman, nak tengok wayang. Tu je. Pisio. Kalau PKP tamat, perkara pertama saya nak buat, saya nak pergi melawat tok, nak pergi sekolah, nak pergi training badminton, lepas nak jumpa kawan-kawan. Hai, selepas PKP ni saya akan bercuti dan berkelah dengan kawan-kawan saya dan family saya. Perkara pertama yang saya ingin lakukan selepas tamatnya PKP ialah saya ingin pergi main badminton. Selepas tamat COVID-19 ni, saya nak main badminton. Yang kedua, gutang rambut. Sebab rambut memang panjang dah, macam Rock U tu. Lepas tu nak keluar makan dengan family. Yang last kali ni nak pelepok dengan kawan. Pergi macam sembang-sembang sebab lama tak jumpa, nak keluar dengan kawan. Assalamualaikum. Selepas habis PKP, saya ingin berlatih badminton seperti biasa di Dewan Badminton. Selepas tamat wabak COVID-19, saya akan kembali ke sekolah seperti biasa. Kembali bermain badminton, jumpa dengan coach dan kawan-kawan. Perkara yang pertama saya akan lakukan selepas PKP ialah saya nak training macam biasa balik. Saya rindu nak jumpa kawan-kawan kat state dengan coach kat state. So saya rindu nak jumpa cikgu-cikgu dengan kawan-kawan kat sekolah. Saya rindu nak tengok court. Selepas wabak COVID ni tamat, saya akan pergi ke Dewan. Lepas tu saya akan training macam biasa, jumpa kawan-kawan. Dan saya pun akan pergi ke sekolah macam biasa. Sihat.
Perkara pertama yang akan saya buat selepas PKP tamat adalah saya ingin pergi solat di Masjid Rapong. Saya ingin pergi tengok pemandangan laut. Saya ingin berjumpa rakan-rakan. Dan yang paling penting adalah saya ingin berlatih badminton semula bersama-sama rakan-rakan dan coach di Dewan Kangah. Bye, coach. Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Saya Ifah Haziq dari Jimmy Rafizi. Perkara pertama saya akan buat selepas PKP. Semestinya saya nak kembali ke Dewan Badminton untuk latihan dan berjumpa rakan sepasukan. Dah rindu sangat nak berlatih semula. Bye, selamat berpuasa. Selamat petang. Semasa tempoh KPK ini, saya telah berada di rumah selama 7 minggu. Selepas tempoh KPK ini, perkara pertama yang akan saya buat adalah kembali ke sekolah, jumpa semua cikgu dan kawan-kawan. Sekian, terima kasih. Lepas tamat PKP, saya nak training balik, nak dapatkan fitness. Saya nak training. Lepas habis PKP ni, nak sambung training.